I cannot walk. They make me walk. Getting better. Getting better. Saya sakit stroke sebelah kanan, wheelchair. Lepas tu kaki saya sebengkak-bengkak. Alhamdulillah dah kecut. Kaki saya pijak tu saya rasa tapak penuh. Saraf tu dah rangsang. Paling ketara kat sini ni memang saya rasa rangsangan tu. Menghadapi sakit stroke daripada tahun 2014. Kursi roda, nak berjalan pun susah. Saya dah boleh berjalan menggunakan tongkat tanpa wheelchair. Pasti kena stroke bulan 7 tahun lepas. Mula-mula pakai wheelchair, lepas tu tak pakai wheelchair dan sekarang pakai tongkat satu je. Dia ada banyak perubahan, badan ringan lah, langkah pun dah okey sikit lah daripada yang sebelum ni lah. Tak boleh lipat kaki, dah boleh bersila. Dah boleh bersila dah? Boleh bersila. Boleh bersila dah. Sila. Terkejut tadi. Cepat sangat. Anda kenal sesiapa yang mungkin perlukan rawatan ini? Jangan simpan info ini sorang-sorang. Tekan like, share dan komen di bawah sekarang.